Selamat petang geng. Kita travel lagi kali ni. Kali ni aku nak bawa hampa berjalan kat satu negara. Kita ada satu plan nak bawa kereta, tapi kebetulan member aku dia lupa IDP dia, International Lesson. Tak apa, kita akan cari pergi jumpa. Apa-apa pun kali ni aku nak reveal bila aku sampai kat negara tu. Jom geng. Geng, finally kami dah sampai ke Singapura, tapi benda sedih dia, IDP tu tak jumpa. Maksudnya kawan aku dia tertinggal lah. Tadi dia duduk cari-cari kan. Lah ni dah sampai Singapura, rumah dia dekat JB. Kami duk atok orang suruh main hantar ke buat macam mana. Tapi katalah tak dapat, kita reda lah. Kalau dapat memang cukup happy lah. Boleh challenge. Dah lah bagi hilang dia buat macam tu pula. Geng, kita dah sampai ke destinasi kita. Okey, hampa boleh teka kan negara apa? Okey, aku abang terus lah. Negara ni negara yang banyak bagi impak dekat budak-budak Malaysia macam member aku ni. Antara budaya-budaya famous kat sini adalah samurai, anime, sushi, Japanese tea. Oi, terkeluar dah. So gang, welcome to Japan. Gang, selamat pagi semua. Takoyaki dah sedap, dah ready dah. Suasana macam ni rasa macam winter sonata pula tu. Go! Kita dekat Jepun. So, konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa 3 kali. Okey weh, bila dah sampai kat Jepun ni, kami landed dekat Osaka. Dan sekarang kita sekarang weather kat sini adalah 8 degree Celsius. Memang sejuk musim winter. Ni member aku dah jadi ninja dah masuk. Oh ni pakai happy habis lah. Okey geng, lah ni kita pergi cari macam mana jalan nak pergi hotel kita. Senang kata, macam mana nak masuk bandar. Jom. Kita akan pusing Japan lepas ni. Kat sini temperature lah ni 8 Celsius. Time dari segi time zone dia 1 jam cepat pada kita. Mata wang dia pakai yen. Yen ni RM1 sama dengan nak masuk ke bandar dia daripada airport ni, kita kena main Terminal 1 first floor. Train station, kita beli tiket Nangkai. Harga dia 邪気に彩られたその瞳 Yeah 素朴な日々を満たす君がいるだけで Yeah ありがちなシナリオ頭の中駆け巡らせて流行る気持ちよ Geng, turun daripada train ni, kami cuba buka beg aku ni. Ada semua winter jacket kan. Tengok-tengok tadi buka. Aku tak tahu apa semua jadi macam ni. Tapi tak apa, ada hikmah. Member aku kat depan tu boleh nampak lari macam orang gila. Sejuk. Bukan apa, kami sejuk. Kami jalan pergi rumah, jom. Okay, kita punya rumah first kita. Tak buka macam ni kot. Bawah tu ada 2 lock bawah, atas bawah. Atas bawah. Bawah ada 1 lock. Bawah ada 1 lock. Okay. Asyik teknologi dah. No shoes. Mana satu bilik kita? Buka kasut dulu. Geng ni, kita tengok satu-satu. Kita dah masuk dah Blue Motamushi. Sangat kecil dia punya ni, tapi agak compact. Dia ada tandas kat sini. Lepas tu ada washing machine. Kecil sangat, tapi dia okey lah. Sinki, tempat mandi kot. Ya. Oh, just nice. Japanese bath. Bilik tidur kita yang ni. Oh, ni kira elok lah. Aku dengan Pak Ik boleh tidur atas kan. Futon satu untuk nak tambah kat bawah. Oh, just nice lah. Ni ada microwave, fridge, sinki, tempat masak semua ada. Ni balcony yang kita macam. Okay. Cuma time sejuk-sejuk macam ni tak ada lah buka balcony kot. Okay geng, kita settle bag-bag kita semua. Lepas tu kita keluar jalan tanpa melengahkan masa. Okay, kat sini dia ada macam sistem heater dan aircon lah. Dia dua-dua sekali. Time ni winter, kami buka paling panas. Aircon 48. Awan tak letak starter, masak kita. Geng, tong sampah mereka ni pun unik ke lah. Aku dah ingat almari tadi. Geng, kita dah mandi semua. Jalan-jalan pergi cari SIM card dulu. Sebab tak ada internet apa, tak tahu nak pergi mana. Dengan sejuk hujan ni, kita ada orang Eskimo sekarang. Baik.
Dengan pakaian tu kita boleh pergi Antartika. And kalau hampa tengok, dah ni baru pukul 6.30. Kasi tengok jalan dia. Semua dah tidur dah ke kat Jepun ni. We will take care of your luggage. No need to make a reservation. Gang, aku cukup disappointed lah daripada punya customer service. Dengan kalau hampa minta tolong kat sini kan, macam payah lah nak dapat bantuan. Macam kat sini pun aku beli SIM card ni, dah beli dah RM100 almost. Nak minta setting pun kena bayar extra RM50. Sikit hati lah. Tak apalah, kita buat sendiri. Tak apa geng, lepas tak tolong pun tak apa, kita boleh buat. Settle lah. Okay, ni harga SIM card. Tapi SIM card ni, hampa tak boleh call local number ke apa. Ni untuk internet je, semua boleh pakai. WhatsApp call ke YouTube semua boleh. So officially boleh kata trip kita baru start. Kita nak pergi kat first destination kita. Jom. Geng, kita dekat tempat paling meriah dekat Osaka ni. Nama dia Dotonbori. Hampa tengok tempat ni, dia memang keliling ni, setiap bangunan dia diperhias dengan lampu neon. Bukan hantu saja. Tempat ni dia kira depan-depan sungai Dotonbori kat bawah tu. Kalau siapa-siapa nak ambil cruise, boleh je ambil cruise kat bawah tu. And jangan lupa ni, Glycoman ni, simbol kawasan ni, kena ambil gambar depan ni. Kita jalan-jalan kat Dotonbori, kita cari makan takoyaki famous kat area ni, Osaka ni. Jom. Okey geng, jalan dekat street ni, tiba-tiba depan ni lawa kan, colourful kedai dia. Jom kita masuk kat situ. Takoyaki inside. Inside. Okey, thank you. Ni kau, bukan dia. Hello, hi. Yang ni kau, bukan dia. Tapi ni pun nampak sedap-sedap semua. Ni semua fresh. Hello. Yang ni kau. Oh, yang ni lah takoyaki. Takoyaki 8 piece 700, 12 piece 1100. Give me 12 piece. 12 piece ya. Ini dia takoyaki dia tu tengah goreng ni. Okey, takoyaki dia sedap dah, ready dah. Macam tuan dia lawa. Okey, nice. Okey geng, aku beli takoyaki kat kedai belakang kita. Kita try depan-depan dah. Sangat sedap. Dia macam mana panas-panas tu dengan cream cheese ni, masuk dengan sotong ball tu, tepung-tepung dia dan kicap hitam ni. Oh wow, memang nikmat lah. Ni aku nak balik ni, tiba-tiba aku nampak teksi kat tepi ni, lawa kereta lama ni. Saja nak try tanya harga berapa nak pergi rumah kita. Nak jalan ni 20 minit je. Kita cuba tengok harga dah kat mana. Yang aku tanya dia tak faham AI, kita tak faham bahasa Jepun, tapi nampak macam dia kata 1000 yen. Tak apalah, 20 minit je kita jalan saja nak try. Okey geng, kami dah balik dah. So, tapi sebelum tu kami singgah 7E beli ayak dulu. Untuk hari ni tak payah berat-berat lah, baru turun flight apa. Kita pergi rehat dulu. Tu je untuk hari ni. Esok kita akan ada banyak benda aku nak tunjuk kat hampa. Selamat malam geng. Jumpa hampa. Bye. Geng, selamat pagi semua. Hari kedua kita start dengan Osaka. Dah betul-betul motivated dah ni. Kurang sihat sikit tapi tak kisah. Kita dah main tempat baru ni, kita kena jalan, enjoy lah. Jom geng.
Macam biasa geng, kami dah sangkut. Tak tahu pergi stesen mana, tapi biasalah. Benda ni part of travelling. Map tu hampa kena pandai baca. Silap sikit hampa akan pening macam kami. Tapi dah jumpa jalan dah. Geng, setakat lah aku tengok kalau hampa nak ambil taksi ke public transport ke apa, hampa kena beratok tu. Tengok. Macam kita nak ambil train pun depa beratok. Bukan macam kita terjam masuk je. Geng, kita dah sampai ke destinasi first kita, Osaka Castle. Tapi sebelum masuk entrance ni, nampak ni. Wah, parit dia cukup besar. Function dia macam biasalah. Tak mau bagi musuh nak masuk attack. Bagi payahlah kerja depa. Geng, ni lah Osaka Castle. Tempat pertama kita dekat Osaka ni. Depa bina ni tengah-tengah bandar weh. So dibina oleh Toyotomi Hideyoshi. Dapat nama dia pada abad yang ke-16. So time mereka bina ni, mereka pakai tenaga buruh je. Teknologi masa tu aku tak tahu lagi. Tapi dinding semua mereka pakai batu-batu besar yang dikenali sebagai batu octopus. And istana ni adalah simbol kemegahan dan keagungan geng samurai. Simbol samurai lah. Dia time Sengoku period mereka bina. Okey geng, jom masuk dalam. Geng, kami dah masuk dah ni. Okey, tiket nak masuk ni 600 yen. Tapi kalau hampa pegang 2-day pass tu, boleh dapat diskaun 10%. Aku rasa 2-day pass ni lagi better lah. Okey geng, kita duduk dekat tingkat 8 Osaka Castle. Kalau kat sini hampa tengok semua view-view dia. Inilah perkampungan dia keliling ni. Tapi lah ni hampa tengok bandar semua tinggi-tinggi lah. Osaka Castle ni satu, macam aku cakap, tokoh yang bina dia Toyotomi Hideyoshi ni. Hideyoshi Toyotomi ni, dia satu pahlawan samurai yang sempoi lah. Sebab dia lahir daripada keluarga farmer biasa je. Daripada situ dia jadi seorang pahlawan samurai yang hebat. Dia bina castle ni, and castle ni juga dirobohkan masa daripada Summer War of Osaka dengan keluarga Tokugawa. Dia keluarga lain pula. So masa tu daripada hancur castle ni, dan Toyotomi pun dah meninggal. Dan habislah zaman Toyotomi, dia pewaris terakhir. Banyak sejarah yang best-best kat sini. Hampa continue tengok travel mission, kita akan nampak banyak benda kat situ. Jom geng. Dia dah kan penangan jalan 15,000 sehari. Geng, aku dah sampai dekat Kuromon Ichiba Market, lebih dikenali sebagai Dapur Osaka.